Sudah bertahun-tahun isu ini tidak diselesaikan. Di manakah pihak berkuasa yang kini seolah-olah makan gaji buta? Itu luahan beberapa netizen di media sosial yang berasa kesal dengan Majlis Perbandaran Selayang MPS selepas tular rakaman video yang mendakwa Pasar Borong Selayang kini dikuasai sepenuhnya peniaga warga asing. Berada di kawasan Pasar Borong di mana kawasan ini dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Bangladesh. Rakaman dimuat naik seorang pengguna media sosial menunjukkan pasar itu dipenuhi peniaga asing tanpa kelibat seorang pun peniaga tempatan. Keadaan itu menimbulkan persoalan mengenai kelemahan pihak berkuasa dalam mengawal peniaga asing semakin berleluasa di kawasan tersebut. Orang awam turut meluahkan rasa kecewa kerana MPS terletak begitu dekat dengan pasar itu namun tiada sebarang tindakan tegas diambil. Sebelum ini pihak berkuasa beberapa kali melakukan operasi penguatkuasaan tetapi peniaga asing tetap kembali berniaga. Malah kelihatan seperti tiada langsung tindakan diambil. Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing dan keadaan itu telah pun berjaya dikawal selepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan perimeter kawasan ini telah pun ditakluki oleh warga asing yang mempraktikkan cara hidup dan budaya dari negara asal mereka. Malah ada juga yang membuka perniagaan mereka sendiri di kawasan ini. Begitupun semua itu tidak bermakna mereka boleh bertindak sesuka hati. Selayang Rohingya punya tempat. Dulu orang Melayu jangan kacau. Si Kelang itu Selayang kami punya kawasan. Our territory. Tak boleh bangsa lain kacau. Cina ke, Melayu ke, India ke, Indonesia ke. Tak boleh masuk. Jangan. Bank Dhaka, biaya warga asing berniaga di Malaysia. Orang nampak tak? Cerdik ke tak cerdik negara diorang? Diorang hantar rakyat diorang kat sini. Kononnya kerja ikut cara yang betul. Dalam masa yang sama, diorang bagi modal kat rakyat diorang. Lepas tu berniaga dekat Malaysia. Padahal undang-undang kat Malaysia orang asing tak boleh berniaga. Orang-orang tempatan baik sangat bagi diorang lesen, sewakan kedai kat diorang. Lepas tu diorang pun berniaga. Duit tu ke mana? Duit tu ke negara diorang. Sebab diorang berhutang dekat sana, diorang kena bayar bunga. Tak mustahil lah kalau korang tengok Dhaka tu maju. Sebab apa tau? Sebab rakyat diorang pandai. Diorang dah kaut keuntungan dekat Malaysia ni, lepas tu dia tolong dekat negara dia. Macam-macam mana pun, orang luar ni tetap sayang negara dia lagi. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cuma rakyat tempatan kita je yang tak sedar-sedar. Masih tidur, tak fikir cucu-cicit di kemudian hari. Senang-senang bantu diorang buka perniagaan. Bagi lesen guna nama kita. Itu pasal lah mata wang kita makin teruk, tahu tak? Diorang berniaga, untung banyak-banyak, diorang hantar kat negara diorang. Yang kita tak ada feedback, kerajaan kita tak dapat apa-apa. Itu kalau diorang berniaga cara haram lah. Kalau diorang berniaga ikut isteri dia, kena bayar jugalah cukai-cukai itu semua kan. Tapi macam mana pun, diorang tetap tak boleh berniaga kat sini. Orang Malaysia nak berniaga pun susah. Asyik-asyik kena sita, asyik-asyik operasi. Kenapalah kita ni lemah sangat? Bagi sangat diorang berniaga. Kita dapat apa? Cuba korang fikirkan. Betul tak korang? Woi! Becok, gaduh. Mana? Mari. Saya nak cakap dengan kerajaan cuba tengok. Kalau dia, ada berapa ramai sini orang? Berapa ribu orang? 100 orang ada? Berapa? 5,000 lebih. 5,000 berapa lama? 8 tahun lebih. Nama apa? Salib Rohingya orang sudah 8 tahun lebih. Sini semua ini menu sini ada 5,000 lebih. Macam-lah. Lebih kurang dia bukan kira hampa kerajaan pun bangang, takkan dia nak tahu. Hampa sendiri pun bangang, hampa pun tak tahu berapa orang ada di sini. Dia agak-agak. Bukan saya duduk sini lah. 2 minggu pun, 3 minggu dah macam tak tahu. You orang mana? You Bangladesh? You fight you punya bangsa lah. Bukan. Saya datang sini pasar beli barang. Rohingya juga ramai. Itu saja. Bangla tak ramai. Rohingya, Bangla bukan satu spesies lah. Rohingya sama Bangla satu spesies juga. Lo juga bayar lo. Nanti lupa pasal. Oh, okey. Jangan marah.
Rohingya kurang sini. Bangla itu pasal macam buat. Iya banyak. Bangla Rohingya sama-sama. Ini abang juga. Bangla banyak. Bangla mereka pun banyak. Kalau you macam ni, kalau you tak cakap betul, nanti orang cakap you memang bangsa. Diorang memang bangsa tak apa. Siapa banyak bilang? Bangla banyak sini, Bangla pun mereka banyak. Tapi Rohingya tara mereka lah. Rohingya kicik-kicik kadang buka saja. Dia mana arah Asia, kita tak Asia mah. Mana Asia, mana boleh buka kedai. Kita kicik-kicik buka kedai. Itu pun kacuk kita. Mana boleh buka. Besar semua siapa mereka? Bangla mereka lah. Semua kedai Bangla. Dia ada itu paspor ada itu siapa boleh buka mah. Dia punya itu paspor lah isi. Kita mana ada isi kita ada orang lah. Yang kat pun kacuk boleh juga sini. Yang kacau. Dia cakap dia. Boleh cakap tapi kita tak boleh kerja. Kita makan macam mana? Ya betul. Cakap betul. Cakap. Polis tanya kita makan macam mana? Kita mau makan berapa? Kita tak boleh makan berapa mah. Kita mau kerja curi pun polis kena tahan mah. Ya betul. Karena kita mau curi dicurikan ada orang pukul mah. Tapi ini Rohingya sini kerja kecil-kecil. Tapi ini Bangla berniaga. Banyak. Woi. Becok, gaduh. Saya ada sini. Itu tunjuk siapa? Siapa pukul dia? Siapa pukul? Mana punya orang? Mari tunjuk siapa dia? Mana? Tunjuk. Siapa pukul dia? Siapa pukul? Nak takut tak? Lari satu orang. Sini. Pukul dia. Beri nak balik depan. Siapa pukul sama dia? Oh, orang tak gangster ah. Ha? Satu Bangla juga, satu Rohingya juga. Apa sahaja dia pukul sama you? Panas lah, tuan lah. Lu kenal tu orang kan? Tapi saya siapa pun tak takutnya ini dunia. Apa kita tu? Faham? Ya tapi apa pun lagi cakap kita ingin nampak pada betul. Oi, saya bagi tahu. Orang semua jangan jadi bangsa tahu. Orang dia cakap dia Rohingya. Dia bagi tahu apa yang dia nampak. Orangnya bangsa Bangla pun ada cakap. Oh, ini semua orang cakap pasal orang bangsa. Orang dari gangster.